Sambal goreng Jawa ni ada banyak version. Kali ni saya buat yang versi goreng kicap pula. Kalau nak tengok yang versi putih tu, boleh refer video saya yang sebelum ni. Saya goreng dulu semua bahan-bahan. Tahu, tempe, kentang, kacang bonceng dan pucuk. Tapi jangan goreng lama-lama sebab dia cepat hangit. Lepas goreng tu, saya rendam dia dalam air. Lepas tu pecah-pecahkan dia macam ni. Jadi bila makan dia lembut lah, tak keras. Sambil kita rendam pucuk tu, boleh tumis bawang merah, bawang putih. Lepas tu saya masukkan lengkuas dan juga halia. Masukkan udang kering yang dah kisar. Lepas tu saya masukkan cili kering gunting-gunting. Kemudian baru masukkan santan. Bila dah mendidih macam tu, saya masukkan asam jawa. Lepas tu masukkan baliklah tempe, tahu, kentang tadi tu dengan pucuk sekali. Masukkan kacang boncis. Kemudian saya letakkan so'on yang dah direndam. Bila dah gaul rata, saya masukkan juga kicap pekat. Cukup untuk nak buat dia hitam-hitam macam tu. Tengok warna dia cantik, berkilat kan. Dia di atas dapur sampai santan tu dah kering, dah boleh angkat lah. Selamat mencuba.